Hampa ingat ni kedai restoran jam-jam boleh makan free macam ni. Lepas tu hampa tinggal aku tu lah. Hampa ingat senang kat cari duit Hah? Nak cari duit pada bosak oi. Payah. Kerja part time pun payah. Cari. Betul lah. Kami adik hampa handu dah tua macam upah meninggal tu. Innalillahi. Kami nak pergi sedia untuk solat tarawih. Kami bawa macam sikit untuk bagi iman lupa solat tu. Oi, kuacak. Siapa lah ajak dah. Hang lah kak. Tak pasal-pasal hang kena. Sebab kami tak kena. Kami nak duduk hang lah malam ni kat tarawih. Astaghfirullahalazim. Ikut hang kan. Kacang weh. Kalau balik siap. Kira kami membasuh tingkap. Okey. Bila tiba di masjid, mereka membawa mercun semua produk yang ada dan mereka jual sambil main di masjid. Payah. Mercun. Siapa nak beli mercun? Harga berapaan? Satu mercun RM2 saja. Satu batang bukan satu kotak. Dan meriam pun ada. Tengok tu. Itu bunyi meriam dia. Meriam terbang ke mana entah ke mana. Korang nak tahu tak meriam ni harganya berpatutan. Tak macam kat luar sana. Harga 1,000 lebih. Yang ni setengah juta harga. Tak banyak pun. Mari beli. Hihihi. Aku akan buat sesuatu. Bagi ke sesuatu punya ajaran. Aduh. Weh, lari. Kita terbakar. Tak apa. Selamatkan mercun semua. Yang sikit-sikit tu biar je. Weh, bakar Aku kena panggil ketua kampung. Macam kita nak jual tu dah terbakar. Sebab kakak kami bakar macam tu. Kita cuba bakar. Oh, macam tu. Ngal, tangkap kakak mereka. Garua. Kan siapa yang kami mau tangkap? Kakak kau. Kakak dia. Kami ingat nak serang Israel. Kami ni tentera Iran. Apa sakit kepala? Kenapa? Tilam ni jadi batu. Weh, hang apa ingat aku ni haiwan lah. Weh.